Ya, anda mungkin tertanya, apakah mesin petak ni? Tuan, inilah mesin gold ATM. Mesin ATM, mesin ATM emas. Tuan. So, tuan, itulah apa yang orang kata apa? Keistimewaan Babi Gold, yang mana kami ada mesin ATM khas untuk buat kelak emas fizikal. Bukan mesin buat kelak ni, tuan. So, tuan jangan pelik kalau tuan tengok, dan mesin ATM ni bukan setakat ada kat Menara Babi Gold, di supermarket ataupun di premis-premis yang tertentu pun ada juga. Tuan boleh tengok sendiri. Dan tuan tertanya, macam mana nak dapatkan emas kat sini? So, tuan selain pada gold in transit ataupun posting emas secara berinsurans, kita juga boleh dapatkan emas fizikal kita yang kita top up lain kawan sikit tu dalam gunakan mesin ATM. Kat sini siapa yang dah cuba dapatkan emas mesin ATM? Boleh tak komen kat ruangan bawah? Saya tengok berapa ramai yang tuan. Benda ni bukan first time tuan. Dah ramai dah mencuba. Cuma hari ni tak ramai lagi, baru ada keluarga yang tu baru ada beberapa customer saja yang ada. Tapi kalau tuan boleh tahu ni sangat mudah untuk dapatkan emas di bawah figur. Tak perlu pun nak tunggu posting ataupun nak dapatkan terus. Tuan cukup gram dalam akaun sikit, tuan boleh datang. Nak dapatkan bimbingan, tuan boleh saja hubungi saya. Tuan bagi anda yang dah ada dealer, boleh saja rujuk introducer ataupun dealer anda sebaiknya. Ya tuan, jangan tukar kaya buat simpan sampai kita kaya.